Sebelah ni siapa ni? Dia boleh saka pun makan ni. Ya? Pelatih terbaik kita CPR yang paling function. Dia makan berapa banyak ni? Terlalu banyak. Kenapa nak dielakkan? Ha? Kita review budak-budak balik pada KLD. Ha? Tak apa-apa. Ha? Apa? Oi, bukan dekat kapal chef masak sedap ke? Dia kena satu. Pastikan semua dapat. Kalau tak, dia dah ambil lebih. Tak sabar. Satu makanan, Satu air. satu air, satu cawan kongsi 3 orang. Idea aku dia kalau tak nak basuh cawan semua balpak. Sebagai batch terakhir sebelum KLD pergi ke Amerika Syarikat selama 2 tahun. Tak ada komen, tapi walaupun aktivitinya banyak telah dibuat, still menarik lah, still berbaloi untuk join. Dia tak kisah pada dia tak kisah pada destinasi, dia kisah pada aktiviti-aktiviti. Bayangkan kalau kau pergi dari ini ke bawah 10 minit. Pengajaran dan ilmu paling bermakna dalam KLD tu dah satu kita berdua. Kena maki. Apa kan? Kena maki. Apa ayat dia? It's about having fun, you pasti kini. By Lieutenant Amir. So, seriously, apa ilmu paling bermakna? Dia makan. Itu happy hour. Happy lah, bangun pagi dah kena cerita baga. Tak tahu sebab semua rutin tu macam biasa je. Dan saya mengharapkan lebih, tapi disebabkan tengok kawan-kawan tak mampu, jadi saya diam. Kalau tak saya nak tambah. Tapi yang kat camp Pascal tu paling gempak. Dek, cerita sikit apa buat dekat Camp Pascal? Kena buka baju jadi hulu balang. Macam cerita Pascal sebenar. Ada videonya. Dan itu adalah salah satu keinginan yang saya nak lah. Tapi kalau boleh nak lebih, tapi dapat apa yang ada, cukup. Ambil ni je, ambil yang lebih sikit. Kedai ni. Mesti pakai cawat, mesti pakai cawat. Mungkin pakai seluar. Buat apa Sekejap je kat situ. Buat apa je kat situ? Kat Pangkur Lumut. Kalau mau okey. Kat dalam camp yang dia yang Pascal. Lepas tu kat situ buat pertandingan memasak. Sini memasak. Lepas tu ada hulu balang yang kena lumur tanah kat badan. Lepas tu jerit-jerit macam orang gila. Sebab tu suara tadi saya tak ada. Mama tu jadi apa? Ini fotografer je, gerak-gerak ambil gambar, gerak-gerak ambil gambar. Dia gerak ambil gambar, ambil video, jadi pelakon terbaik. Kau tahu for what is it? Dia terkejut time nama dia dipanggil. Ha? Dah lah depan CEO. Tapi aku tahu lah kenapa aku jadi pelakon terbaik. Sebab aku jadi PR, same time aku admit dalam buat aktiviti. Betul? Saya tahu pergi apa? Saya rekod video, at the same time saya buat aktiviti. Lepas tu boleh edit video cantik, saya cakap okey, smoothie. Boleh event. Memang bidang kau. Tak ada lah, biasa. Dia dengari langsung kau. Tak dengar pun. Kesian lah kau. Kalau malam akrab tu semua awak tanya, Razak ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni, dah tak ada mana nak. Best lah. Buat persembahan apa malam akrab? Saya jadi awasan biru buat ni Serigala dan biri-biri. Paling best. Alhamdulillah CEO happy tengok. Lepas tu awasan putih buat marah je lawak, tak lawak langsung. Kena marah. CEO duk isap okok 3 batang tengok dia. Next. Bajak. Lepas tu terus awasan merah pun sama je lah marah. dia buat stand up comedy kan.
Saya nak komedi tak komedi langsung. Hero paling best lah. Best Smokey lah. Jom. Kali tak bagi interaksi langsung. Kalau kabut masing-masing tak tahu apa-apa. Biar Kawasan dulu steady. Kita orang start dari explorers sampai habis explorers kita orang lari je non-stop. Sebab semalam tu dah fit. Sampai ke malam, masuk pagi sambung pergi gasak. Petang tu gasak je terus. Dah tak ada energi. Lepas tu kerja makan. Atas kapal bukan buat apa bang. Dah tak layar pun tak guna energi je kan. Banyak makan ni. Banyak urut-urut badan. Pack terlampau pack. Sampai kelas ni 3 jam. Lepas tu tak ada rehat, tak ada kita dah terus 3 jam ni. Sambung ni 3 jam. Lepas tu malam nak tidur, sebelum tidur kelas lagi. Lepas tu tak tidur. Pergi lookout. Pergi tengok buat tugasan. Tapi atas kapal dah santai lah. Atas kapal mesti dah selesai. Time kat JT lah. Pening sikit. Kelas berapa mana? Dekat ni mid-deck. Dekat MK Anjungan ni. Dekat deck tengah. Dalam kapal lah kan? Atas kapal. Duduk bawah ni campus. Duduk kat JT. Kalau dekat atas laut tak ada campus. Tidur macam tu je. Dengan sleeping bag. Kali tidur je tau sebab tak cukup tidur kan. So tidur lah kejap. Okay, sedar-sedar dah nak solat. Bila bangun je saya nak ke depan collapse sini nak sub je tu. Sebab bawah. Dia cakap asal ni kan. Lepas tu time solat pun dia rasa macam kita dah atas kapal. Sebab dah terbiasa. Adik bawa darah tak? Kalau berjalan kena teruskan berjalan, jangan tiba-tiba berhenti. Kalau tak nanti macam tengah layan ombak. Terjun best terjun? Tak best sebab dia tak bagi buka life jacket. Saya nak buka life jacket. Baru macam pandai layan renung. Awak ingat aku dapat 9.5, 9.0, 8.0. Sebab first, kecil sedikit. first dia tanya siapa yang reti berenang. Saya angkat lah tangan. Lepas tu lah ingatkan dia kasih buka PPE tu, dia tak bagi beban. Kalau tak ada cantik lah. Jangan dapat sama soft lah. At least boleh lah berenang-renang kan. Tak apa life jacket.